Pernah tak alami situasi macam ni? Gaji RM4,000 tapi hampir 60% habis untuk bayar hutang. Nak apply loan pun susah sebab potongan dah maksimum. Tambah pula dengan kad kredit yang ada baki tinggi. Memang rasa tersepit. Customer ni pun pernah lalui situasi yang sama. Tapi Alhamdulillah berjaya juga bantu dia kurangkan komitmen bulanan sebanyak RM500. Dan yang paling best, siap ada extra cash RM6,000 lagi. Jom kami kongsikan macam mana kami bantu dia keluar daripada komitmen yang tinggi. Customer ni seorang penjawat awam bergaji RM4,000. Walaupun gaji agak stabil tapi komitmen dia agak tinggi. Dia ada pinjaman peribadi RM20,000 dengan kadar faedah yang tinggi iaitu 9%. So, dia perlu bayar RM400 pada setiap bulan. Dia ambil pinjaman ni sebab anak dia sakit dan dalam keadaan kecemasan. Tambahan lagi, dia juga perlu bayar RM500 sebulan untuk kad kredit dengan baki RM10,000 dan belum campur lagi kos hari hidup tau. Sebab beliau seorang ibu tunggal, ada 3 orang anak yang masih bersekolah perlu ditanggung. Jadi tak pelik dengan gaji RM4,000, potongan di slip gaji RM900, termasuk lagi komitmen-komitmen lain memang agak susah lah nak mohon pinjaman yang baru. So, macam mana kami bantu customer ni? Kami buat semakkan dulu untuk kira kelayakan dia. Bila dah tahu pilihan yang ada, kami cadangkan untuk buat penyatuan hutang dengan satu pinjaman bank sebanyak RM36,000, kadar faedah serendah 3.3% tahun dan bayaran bulanan hanya RM400 untuk 10 tahun. Loan ni digunakan untuk pertama, selesaikan pinjaman peribadi lama RM20,000. Kedua, selesaikan baki kad kredit RM10,000 dan masih ada baki RM6,000 extra cash in hand. Hasilnya, customer tu tak ada lagi komitmen lama RM900 dan sekarang cuma perlu bayar RM400 sahaja untuk loan baru. So, customer ni berjaya jimat RM500 setiap bulan. Extra cash RM6,000 tadi pula, customer boleh gunakan untuk simpanan kecemasan atau mulakan pelaburan sebab dia sendiri cakap nak simpan dalam ASB. Kalau anda pun ada masalah komitmen tinggi, kad kredit yang tak habis-habis bayar tu, loan susah nak lulus, boleh semak kelayakan anda secara percuma dengan Direct Lending. Cuma sediakan slip gaji bulan terkini dan tim kami akan bantu anda dari A to Z untuk dapatkan pinjaman yang paling sesuai dan tidak membebankan. Cepat, mudah dan selamat. Nak tahu tak macam mana kami boleh bantu anda juga? Boleh pergi ke www.directlending.com.my atau boleh tekan link di bawah dan semak kelayakan percuma je. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Papa Roger Direct Lending. Bye!